Assalamualaikum guys. So hari ni So hari ni kita nak buat satu projek di mana aku nak cerita dengan korang. Aku create satu PC lagi dari from scratch. So jom kita korek apa yang ada dulu. PC ni kita memerlukan beberapa item utama lah. Antaranya motherboard, kita lepas supply ni. So kita ada RAM, hopefully ada CPU fan, AMD, right? Alright, lengkap. So barang-barang ni kita ada steam pump yang ni second, ada CPU fan, kita ada Ryzen 3 dengan motherboard, ada RAM. Oh, satu lagi barang tak sah kalau kita ada GPU, geng. So jom kita set up. Terus sebelum kita turun korang, kita ada satu barang lagi. So agar kita nak test kan, kita ada barang ini. Ini aku boleh pick up window down. So benda ni untuk kita onkan PC menggunakan kabel macam ni. So tak takut, jom. Okay, bye-bye. Alright guys, so aku dah siap pasang. So barang lain tu kita biar tepi dulu. So sekarang ni aku nak masukkan GPU. Alright. So sebabkan aku risau nak main dengan ni, aku main dia dengan HDMI. Okay, tepi dulu benda-benda yang membahayakan. So sini dah pasang. Okay, power semua dah ada. So GPU aku tak tahu dengan power supply ni. So aku harap okey lah. Alright, so dah semua dah plan. Tak tengok power supply ada. Okay, hidup jalan baik. So kita tunggu respon daripada motherboard lah. Okay, kalau tengok pada switch sekarang ni, bila aku matikan, dia mati. Dia lambat, dia tak mati direct. So maksudnya dia hidup tapi GPU tak jalan. So yang perlu kita buat adalah kita perlu double check dia punya GPU. Kita offkan dulu. Kita nak ada short circuit, kita nak offkan power current. So apa yang kita perlu buat, kita pastikan dia panas. So belum panas lagi. Itu kita buat, kita kena at least kita serviskan dulu lah. Okay, kita masukkan balik. So kita takut kita punya RAM kita problem, so kita buka yang satu dulu, at least dia boleh respond. So kita masukkan balik power cable untuk GPU. Everything soft, everything goes okay. So let's try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nak input signal. Kalau RAM issue, dia akan terus mati. Oh yes. Aku ada satu benda nak kena pasang. Itu kita punya pembaca BSOAD Kita nak cari pembaca BIOS. Kita kena cari buzzer. Ada lagi ke buzzer extra ya? Aku rasa aku dah tak ada dah buzzer extra ni. Tapi bagus kan? Kalau kata kau nak cari solution, hidup ni. Kalau kau nak cari masalah BSOAD ni ataupun speaker ni, penting tau. Okay, GPU ada rasa panas. So should be okay. Nak tengok at least dia hidup dulu kalau kita move on. Okay. Tapi aku tak ingat lah. Okay, masalahnya ya. Okay, sebab dulu aku ada isu dengan RAM kat sini. Mana kita tukar RAM daripada PC kat rumah, iaitu brand yang sama. Inilah cara untuk kita buat diagnosis. Kita kena ada a few item untuk kita check. Aku rasa RAM bukan isu, motherboard pun bukan isu. Hidup kan RAM. Alhamdulillah. So memang dah hidup. So okay, jom kita set up. Okay, so jom. Hidup. Alhamdulillah. PC tadi dah hidup. RAM aku dah tukar RAM. So should be normal issue RAM lah. So sekarang power cable untuk
Try again. Pakai ini kan kita pakai. So apa ni? Kita dah confirm dulu sebelum kita turn on ke dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya dia keyboard dia. Alright, so PC ini dipowerkan dengan Ryzen 3 and GTX 1060 and then tak hidup. Hidup geng, hidup. So kita set jam kejap geng. So actually RAM ni dia boleh pergi sampai 3200. So kita buat advance hardware. Kita sekarang berada dekat 2/8 CPU, memori, MB. So dah hidup geng, alhamdulillah. So sekarang ni aku nak cocokkan this one untuk kita punya wifi. So hopefully okay lah. So now dia dah restart, dia on akan balik. So bila kita buat PC ni kita kena perlu little bit sabar sikit lah. Okay, especially macam sekarang ni dia susah nak boot sebab kita dah SMP that motherboard untuk RAM tu supaya dia boleh up sampai 32GB 3200 MHz. Akan ada few update dan restart apa semua dan baru dia boleh boot. Sebab sekarang ni ada 2 keping RAM 16GB total. So dia nak SMP, dia akan little bit masa lah tidur untuk setup. Nak kena adjust juga. So sekarang ni aku ada Ryzen 3. So saya kena buat jugalah 02 kita buat 6. Sekarang pukul 91 dan sungguh agak menakutkan. Alhamdulillah dah hidup. So sekarang ni aku hanya perlu tinggal mencari casing saja aku mampatkan. So tunggu next video ataupun kita sambung video lepas nanti. So after a few tweak dan aku dah selesai. Aku saja je letakkan power button ni as a HDD. Kalau tengok dia punya trigger SSD tu HDD macam mana lah. A few trigger and a few tweak. So as aku back live, alhamdulillah, so settle, alhamdulillah. Alright, so tinggal nak cari casing. Order casing kat Shopee je lah. So video ni akan kena kemudian. Assalamualaikum and bye.